Tujuan fasa 1 adalah untuk memperkenalkan sesi, membina suasana yang tenang dan selamat serta menjelaskan peraturan semasa sesi kaunseling dijalankan. Assalamualaikum. Puan, kami nak jumpa Puan boleh? Salam. Boleh masuk-masuk? Terima kasih Puan. Jom semua. Dapat duduk semua? Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ni, sihat? Alhamdulillah sihat Puan. Okay. Boleh saya tahu nama siapa ni? Nama saya Aina. Aina yang ni? Saya Aira Puan. Aira yang ni? Saya Amira. Oh, Amira. Okey, terima kasih sebab bagi tahu nama. Okey, baiklah. Dan juga terima kasih sebab hadir pada hari ini. Okey, boleh kita mulakan? Boleh Puan. Okey, sesi kita bertujuan untuk membincangkan tentang isu komunikasi dan juga hubungan rakan sebaya. Okay, harap semua dapat memberi dengan terbuka dan juga jujur. Boleh? InsyaAllah. Baik Puan. Okey, sebelum kita mulakan, beberapa peraturan penting yang saya kena terangkan. Okey, dan saya harap ahli kumpulan masing-masing terbuka untuk mendengar peraturan ini, boleh? Boleh. Okey, yang pertama, semua perkongsian yang dibuat dalam sesi ini adalah bersifat sulit dan rahsia. Okey, segala cerita, pengalaman, pandangan atau perasaan yang dikongsikan oleh ahli kumpulan hendaklah kekal dalam lingkungan sesi ini sahaja. Perkara ini tidak boleh dibenarkan untuk disebarkan, diceritakan semula atau dibincangkan di luar tanpa sesi kebenaran individu tersebut. Boleh? Boleh. Okey, prinsip kerahsiaan ini sangat penting sebab kerana ia membina rasa kepercayaan dan juga memberi jaminan bahawa setiap ahli kumpulan boleh berkongsi secara jujur tanpa rasa takut atau bimbang. Boleh ya? Okey, yang kedua, setiap ahli perlu bercakap secara bergilir-gilir dan menghormati pendapat rakan-rakan yang lain. Boleh? Okey, semasa sesi berlangsung, setiap individu akan diberikan peluang untuk bercakap dan menyuarakan pandangan masing-masing. Oleh itu, saya harap elakkan daripada memotong percakapan, mencela atau mendominasi perbincangan. Dengarkanlah dengan penuh perhatian dan juga empati apabila rakan lain memberi pandangan ataupun sedang bercakap. Walaupun pandangan mereka ni sangat berbeza daripada pandangan kita, sikap saling menghormati ini membantu kita mewujudkan suasana perbincangan yang positif dan juga matang. Ya, boleh ya? Okey, ketiga, tiada unsur menyalahkan, merendahkan atau menghakimi mana-mana individu. Okay, dalam sisi ini juga kita menekankan penerimaan atau sokongan, bukannya kritikan atau penilaian negatif. Setiap ahli kumpulan datang dengan latar belakang yang berbeza, pengalaman dan juga cabaran hidup yang berbeza. Betul? Okey, oleh itu kita elakkanlah penggunaan bahasa yang menyakitkan perasaan, mempelekehkan atau menyalahkan individu yang lain. Boleh? Okey, fokuskan kepada perkongsian diri kita sahaja. Okey, baiklah. Adakah semua jelas dengan penerangan mengenai peraturan yang saya utarakan tadi? Jelas Puan. Jelas. Okey, Aina macam mana? Okey, boleh jelas? Boleh Puan. Aira? Jelas Puan. Amira? Boleh Puan. Okey, baiklah. Ya, Alhamdulillah kalau dah semuanya jelas dan juga faham, kita akan melangkah kepada aktiviti seterusnya. Boleh? Okey. Boleh. Untuk fasa kedua, ianya bertujuan bagi membina hubungan rapat di antara guru pembimbing, kaunselor dengan klien, penerimaan, mendengar serta memahami permasalahan yang berlaku. Okey, baiklah.
daripada apa yang saya dapat maklumat, kamu semua menghadapi masalah berkomunikasi, ya? Betul? Betul Puan. Okey, saya dapat tahu kamu bertiga ni kawan baik, betul tak? Betul dulu. Betul. Ya, jadi kalau kamu selesa dengan saya, boleh berkongsi masalah yang kamu hadapi sekarang ni. Ya, Aina, apa yang awak rasa masalah berkomunikasi tu? Sebenarnya Puan, dah lama dah saya pendam dah perasaan ni. Dah lama sangat terasa hati dengan Aira. Tak tahulah, saya rasa macam apa yang dia cakap tu rasa macam dia je yang betul. Lepas tu bila dia bercakap tu tak jaga hati dan perasaan orang lain. Jadi sebab itulah saya rasa saya kurang bercakap dengan kawan-kawan saya yang lain, terutamanya si Aira. Aina. Aina. Aira pula macam mana? Bagi saya, pada minggu ni saya memang keliru. Sebab seperti yang Puan maklum, kami bertiga memang kawan baik. Dan kami pun dalam 5 hari dah tak bertemu siapa. Sebabnya saya ni jenis orang yang straightforward. Apa yang saya cakap, biasa cakap terus terang je. Saya tak nak cakap belakang. Tapi masalah kawan-kawan saya ni, bila saya cakap jujur, saya berterus terang, dia orang ni cepat tersinggung, mudah terasa. Jadi macam mana cara saya nak bercakap yang boleh bagi kawan-kawan saya ni terima apa yang saya cuba sampaikan. Jadi dengan cara bila dah tak bercakap macam ni, susahlah bagi saya nak berkomunikasi. Ini kawan baik saya juga, ini kawan baik saya juga. Tapi dah terjadinya masalah macam ni, dah tak bertemu siapa selama 4-5 hari ni, jadi saya pun dah hilang mood. Nak tengok dia orang pun geram je. Baiklah Aira, terima kasih. Okey, tadi kita dah dengar dah masalah berkomunikasi Aira dan juga Aina. Okey, sekarang ni saya nak dengar masalah berkomunikasi Amira. Okey, Amira, macam mana Amira? Saya pula, saya pun dah pening dengan dia orang, asyik-asyik bergaduh. Ya. Jadi saya ni dekat tengah-tengah. Jadi saya tak tahu nak memihak siapa, Aira ke Ina. Jadi saya rasa lebih baik saya diam. Sebab dua-dua pun kawan saya, dua-dua saya sayang. Tapi bila saya memihak Ina, Mulaan, setiap orang berkongsi satu perkataan yang ataupun ayat yang ringkas yang menggambarkan perasaan hari ini. Okey, kita boleh bermula dengan Aina dulu. Sekarang ni saya rasa agak tertekan dengan hidup saya. Aina berasa tertekan. Ya, betul. Okey, terima kasih sebab kerana berkongsi. Aira pula? Bagi saya pada minggu ni saya rasa macam keliru dan saya mempunyai satu perasaan yang serba salah. Saya pun tak tahulah sebab apa. Itulah yang saya boleh sampaikan pada Puan. Okey, terima kasih Aira atas perkongsian pada hari ini. Okey, macam mana pula dengan Amira hari ini? Boleh berkongsi? Saya pula untuk minggu ni lebih banyak memendam perasaan saya. Pada minggu ni saya rasa lebih banyak memendam perasaan dan saya lebih banyak diam. So, saya rasa macam mengasingkan dirilah daripada orang lain. Baiklah. Okey, Amira memendam perasaan demi mengelakkan Ada salah faham lah. Okey. Terima kasih semua. Okey, sekarang seterusnya saya nak tahu apakah cabaran komunikasi yang sering berlaku antara rakan. Okey, boleh kita mulakan dengan saya nak dengar pendapat Aina dululah. Sebenarnya Puan, kadang-kadang saya rasa macam rakan-rakan saya bercakap tanpa memikirkan perasaan orang lain. Macam tu. Atau mungkin sebab itulah saya rasa mudah tertekan dengan keadaan itu. Mungkin sebab saya terasa itulah. Okey, jadi cara bercakap itu memberi kesan kepada emosi Aina, betul?
Ya betul. Oh, okey. Saya nak dengar pendapat Aira. Okey, apa pandangan awak Aira? Okey. Saya ni senang cakap, saya ni jenis orang yang straightforward lah. Apa yang saya nak cakap, apa yang saya nak sampaikan ni saya lebih suka secara berterus terang. Tapi saya rasa secara berterus terang tu nak bagi orang mudah faham apa yang saya nak sampaikan, tetapi sebenarnya benda tu disalah tafsirkan dan saya tak sangka orang di sekeliling saya ni dah terasa dengan saya. Oh, okey. Okey, Aira berniat jujur tapi cara tu memberi kesan yang negatif kepada orang lain, betul? Mungkin dengan kata-kata saya yang terlalu berterus terang yang menyebabkan kawan-kawan sekeliling saya mudah terasa mungkin. Oh, okey. Okey, macam mana pula Amira? Okey, saya nak dengar pendapat Amira pula. Okey. Bagi saya pula, saya takut bersuara sebab kadang-kadang bila bercakap tu orang akan salah faham. Jadi bagi saya lebih diam lah lagi bagus. Kawan-kawan pun nampaklah kenapa saya diam. Amira, terima kasih atas perkongsian tadi. Okey, jadi semua orang ada cabaran yang tersendiri dalam berkomunikasi, betul? Okey. Susah pun sebenarnya nak berkomunikasi bagi orang mudah faham dengan kita. Ya, faham. Saya faham tu. Okey, terima kasih sebab atas perkongsian yang saya nyatakan tadi, saya tanya tadi. Okey. Tujuan fasa penentuan masalah dalam bimbingan kelompok ialah untuk mengenal pasti isu sebenar yang dihadapi oleh ahli, menyelaraskan kefahaman bersama, membina fokus perbincangan yang jelas, meningkatkan kesedaran kendiri serta menyediakan asas kepada perancangan intervensi dan penyelesaian masalah. Ya, berdasarkan perbincangan kita, masalah utama adalah yang pertama adalah salah faham apabila berkomunikasi. Okey, yang kedua, nada percakapan memberi kesan emosi, dan yang ketiga adalah ahli cenderung memendang perasaan. Okey, adakah semua setuju dengan apa yang saya nyatakan ini? Setuju Puan. Apa yang Puan sebut tadi tu semua kena pada apa yang telah kami sampaikan tadi. Betul. Okey, bagus. Okey, kita sudah jelas masalah yang perlu ditangani. Okey, baiklah. Berdasarkan perbincangan kita tadi, okey, ada beberapa masalah utama. Antaranya adalah yang dapat saya rumuskan bahawa terdapat beberapa isu utama yang menjadi punca dalam ketegangan emosi dan gangguan hubungan dalam kumpulan ini, betul? Okey, penentuan masalah ini adalah penting kerana membantu kita memahami akar sebenarnya kepada situasi yang berlaku, bukan sekadar melihat kepada simptom luaran semata-mata. Secara umumnya masalah utama yang dikenal pasti boleh dirangkumkan kepada 3 aspek utama, iaitu yang pertama adalah salah faham dalam komunikasi, yang kedua adalah kesan nada percakapan terhadap emosi, dan yang ketiga adalah cenderung untuk memendang perasaan, betul? Okey, saya rumuskan bahawa salah faham dalam komunikasi ini masalah pertama yang dikenal pasti dalam ahli kumpulan. Okay, salah faham ini bukan semata-mata berlaku kerana niat yang buruk, tetapi sering berpunca daripada cara mesej disampaikan dan cara mesej tersebut ditafsirkan oleh penerima. Ya, okey, dalam banyak situasi apa yang ingin disampaikan oleh seseorang mungkin tidak sama dengan apa yang difahami oleh individu lain. Perbezaan latar belakang, pengalaman hidup, tahap sensitiviti, emosi serta gaya komunikasi masing-masing memainkan peranan yang besar dalam mewujudkan salah faham ini.
Okey, contohnya satu ayat yang dianggap biasa oleh seseorang boleh ditafsir sebagai sindiran atau kritikan oleh individu lain. Okey, selain itu, komunikasi yang tidak jelas, mesej yang disampaikan secara terlalu ringkas atau komunikasi tidak langsung juga boleh menambah kekeliruan. Okey, apabila salah faham ini tidak dijelaskan dengan segera, ia akan terus disimpan dalam fikiran dan juga seterusnya membentuk tanggapan negatif terhadap rakan kumpulan. Okey, lama kelamaan salah faham tu yang jadi kecil boleh jadi besar dan menjadi konflik yang lebih rumit. Okey, keadaan ini menunjukkan kepada bahawa kumpulan kamu tidak ini menunjukkan bahawa kumpulan ini memerlukan kemahiran berkomunikasi yang lebih berkesan, terutamanya dari segi kejelasan mesej, keupayaan untuk bertanya semula apabila tidak faham dan juga serta keberanian untuk menyampaikan penjelasan tanpa rasa takut disalah anggap. Okey, baiklah. Boleh faham setakat yang saya sampaikan tadi? Okey, yang kedua adalah nada percakapan memberi kesan yang negatif terhadap emosi. Betul? Okey, baiklah. Yang kedua adalah nada percakapan memberi kesan terhadap emosi. Okey, masalah kedua yang dikenal pasti ialah nada percakapan yang digunakan semasa berkomunikasi memberi kesan besar terhadap emosi ahli kumpulan. Okey, dalam konteks ini bukan sahaja isi kandungan percakapan yang penting, tetapi bagaimana sesuatu perkara itu disampaikan. Okey, nada suara yang tinggi kadang-kadang mengganggu kedengaran dingin yang boleh menimbulkan perasaan yang tidak selesa kepada ahli kumpulan. Okey, dan menyebabkan ahli kumpulan itu tersinggung ataupun terasa terancam. Okey, walaupun niat kita tu asalnya pembicara tu mungkin tak demikian kan, betul? Okey, sebaliknya nada yang lembut, tenang dan empati lebih mudah diterima, membantu memenangkan emosi pendengar. Okey, beberapa ahli kumpulan lebih sensitif terhadap nada suara disebabkan pengalaman lampau ataupun keadaan emosi semasa. Okay, apabila mereka ditegur, mereka merasakan diri mereka dikasari dan tidak dihormati. Okay, reaksi emosi seperti marah, kecewa, sedih atau menjauhkan diri pun boleh berlaku. Okay, reaksi ini seterusnya mengganggu hubungan dalam ahli kumpulan dan menjejaskan kerjasama. Betul kan? Okey. Hal ini menunjukkan bahawa kesedaran emosi dan kawalan diri dalam komunikasi ini adalah aspek yang penting yang perlu diberi perhatian. Ya, ahli kumpulan bukan sahaja memikirkan apa yang ingin disampaikan, tetapi juga perlu peka apa terhadap perasaan orang lain. Okey, boleh faham yang kedua? Okey, yang ketiga, ahli cenderung memendam perasaan. Okey, masalah ketiga yang dikenal pasti ialah cenderung ahli kumpulan untuk memendam perasaan dan tidak meluahkan emosi secara terbuka. Okey, apabila berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, sebahagian bagi ahli kumpulan untuk berdiam diri. Betul kan? Okey, jadi dia memendam rasa yang tidak puas hati atau menyimpan kekecewaan dalam diri. Okey, sikap ni juga mungkin berpunca daripada perasaan takut disalah faham, bimbang mencetuskan konflik lagi besar dan tidak yakin bahawa perasaan mereka akan diterima ataupun difahami. Okey, boleh? Okey, namun memendam perasaan ni dalam jangka yang panjang boleh memberi kesan yang negatif terhadap kesihatan emosi individu. Okey, serta hubungan antara kumpulan. Okey, perasaan yang dipendam tidak akan hilang dengan sendirinya. Sebaiknya boleh terkumpul dan akhirnya meletuskan dalam bentuk kemarahan, tangisan,
sikap pasif, agresif atau penarikan diri daripada kumpulan. Okey, keadaan ini juga menyebabkan masalah menjadi lebih rumit dan sukar diselesaikan. Macam apa yang berlaku terhadap ahli kumpulan, okey, ni takut nanti menjadi lebih rumit dan sukar ya. Okay, oleh itu dapat kita lihat bahawa kumpulan ini memerlukan ruang yang selamat untuk ahli kumpulan meluahkan perasaan secara terbuka dan jujur, serta kemahiran untuk menyatakan emosi dengan cara yang sesuai. Okay, dan tidak menyakitkan hati orang lain. Okay, kemahiran asertif dan sokongan emosi dalam kumpulan ini sangat penting bagi mengurang kecenderungan memendam perasaan ini. Okay, boleh faham dan jelas apa yang kita perbincangkan mengenai masalah utama tadi? Okay, boleh? Puan, apa yang Puan sebutkan semua tu yang terjadi pada kami dan saya sedarlah selama ni saya ada buat salah pada kawan-kawan saya. Okey, bagus. Kita sudah jelas masalah yang perlu ditangani dan perlu diselesaikan secepat mungkin, dapat diperbaiki, diteruskan seperti biasa. Boleh? Boleh, Puan, insya-Allah. Dapat. Tujuan fasa keempat ini ialah untuk membina dan melaksanakan pendekatan adalah untuk merancang dan melaksanakan strategi intervensi secara sistematik bagi membantu ahli mengubah tingkah laku, meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah, memperkukuh sokongan kelompok serta menilai keberkesanan pendekatan sebelum sesi ditamatkan. Pada hari ini saya rasa lebih yakin dan tenanglah. Saya rasa saya kena ubah diri saya. Sebab dulu saya banyak diam dan memendam perasaan. Jadi saya rasa lebih baik saya banyak bercakap dengan diorang. Kalau saya diam ni maksudnya saya menimbulkan persepsi negatif lah. Jadi bila saya keputusan untuk tegur dua orang ni supaya masalah tu tak berlanjutan. Sebab sebenarnya saya tak ada masalah dengan diorang. Saya tak nak menimbulkan masalah. Saya rasa saya akan tegur lah orang ni. Okey, baiklah, terima kasih Amira. Okey, keberanian Amira tu untuk bersuara hari ini adalah satu pencapaian yang sangat besar dan diam tidak selalunya menyelesaikan masalah, tapi di sebaliknya orang tak tahu apa yang kita pendam, apa yang kita rasa, tapi bercakap dengan cara yang betul boleh membuka ruang kefahaman antara satu sama lain. Okay, boleh? Okey, saya mahu kita berhenti seketika dan fikirkan perkara ini. Sebelum sesi ini, mungkin ada di antara kamu yang memilih untuk diam, memendam perasaan ataupun beranggapan orang lain sengaja menyakiti kamu. Betul? Okey, tetapi selepas sesi ini, apa yang berbeza dengan cara kamu melihat situasi tersebut? Okey, Aina, apa yang awak rasa? Saya rasa lebih menghargai dan rasa lebih tenang selepas saya mendengar daripada rakan-rakan saya lah. Okey, baiklah. Okey, bagus Aina. Itu adalah satu perubahan yang sangat positif. Bila kita tenang, kita akan berfikir dengan lebih rasional dan tidak membuat keputusan berdasarkan emosi semata-mata. Okey, Aira pula? Macam saya rasa saya perlu berhati-hatilah pada setiap sesi percakapan saya. Sebab saya tak nak dengan sikap gelojoh saya, cuai saya ni, saya tidak berhati-hati semasa bercakap menyebabkan pergaduhan seperti ini berlaku semula. Okey, bagus Aira. Okey, ingat ya Aira, kata-kata kita boleh menjadi jambatan menghubungkan ataupun tembok yang memisahkan. Okey, pilihan itu ada pada kita sendiri. Okey, Amira pula. Bagi saya rasa patut bersuaralah dalam hal ini bagi menghentikan konflik. Kadang-kadang diam tu tak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang saya patut bersuara untuk
tolong sahabat kami ni macam berbalik. Okey, betul. Bagus tu Amira ya. Okey, setiap orang berhak untuk didengari dan juga difahami. Okey, seterusnya saya nak kamu faham bahawa perubahan tidak berlaku serta-merta. Tetapi apabila kamu sudah sedar, faham dan bersedia untuk berubah, itu sudah menjadi satu pencapaian yang besar dan bermakna untuk diri kamu semua. Okey, saya ingin kamu jawab soalan ini dalam hati sendiri. Okey, jawab dalam hati. Okey, apakah satu perubahan kecil yang kamu ingin kekalkan selepas ini? Jawab dalam hati sahaja. Okey, niatkan dalam hati. Okey, satu perubahan kecil yang kamu akan ingin kekalkan selepas sesi ini. Ya? Okey, boleh? Okey, untuk rumusan, okey, dan saya ingin menegaskan bahawa setiap individu tu mempunyai perasaan yang sangat berbeza dan perlu dihormati. Komunikasi itu yang baik dapat mengelakkan salah faham dan juga konflik. Okey, teknik ayat saya rasa saya ingin membantu tu adalah meluahkan perasaan dengan cara matang dan juga berhikmah. Okey, dan kesedaran diri adalah langkah pertama ke arah perubahan yang positif. Okey, boleh? Okey, cikgu sangat menghargai keberanian dan kejujuran kamu semua dalam sesi ini. Apa yang kita lakukan hari ini bukan saja berguna di sekolah, tapi juga sangat berguna dalam kehidupan seharian. Tujuan fasa 5 ialah menilai pencapaian. Ia untuk menilai sejauh mana keberkesanan sesi bimbingan, mengukur pencapaian objektif, menggalakkan refleksikan diri, memberi maklum balas membina, mengenal pasti keperluan susulan serta mengukuhkan motivasi ahli kelompok. Ya, baiklah, sebelum kita pergi kepada fasa seterusnya, kita akan pergi ke fasa yang kelima, iaitu menilai pencapaian. Okey, dalam fasa ini saya ingin mendengar sendiri daripada kamu semua tentang apa yang kamu pelajari pada hari ini. Okey, sama ada dari segi pemikiran, perasaan atau cara kamu melihat situasi yang kita bincang tadi. Okey, soalan saya mudah saja. Okey, apakah pembelajaran baru yang kamu peroleh daripada sesi pada hari ini? Okey, kita mula daripada Aina. Okay, Alhamdulillah apa yang saya dapat pada kaunseling kita pada hari ini, saya dapat rasakan bahawasanya sahabat saya, Aira, dia bukan bermaksud untuk menyakiti hati saya. Sebab saya lihat memang Aira berperwatakan begitu dan dia memang suka bergurau. Dengan rakan-rakan yang lain pun macam itu juga. Jadi saya berpendapat kat situ, saya dapat rasakan dia hanya bergurau dan watak dia memang secara semula jadi memang macam itu. Mungkin perasaan saya sahaja yang terlebih lah. Okey, faham. Okey, terima kasih Aina. Okey, apa yang kamu nyatakan itu menunjukkan kamu sudah mula melihat sesuatu situasi dari sudut pandangan yang lebih matang. Okey, dari sudut pandangan yang lebih matang, kamu bukan saja melihat perasaan orang lain tapi perasaan diri sendiri. Okey, tapi juga kamu cuba memahami niat orang tu. Okey, itu adalah satu kemahiran emosi yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, ya. Okey, kita pergi kepada Aira. Okey, apa pembelajaran baru pada hari ini, Aira? Alhamdulillah, pada apa yang saya dapat pada pembelajaran pada hari ini, saya sedarlah selepas apa yang telah kawan-kawan saya luahkan pada hari ini. Saya dapat menyedarilah bahawanya saya kena cuba untuk
perbaiki cara saya bercakap, cara saya menegur. Sepatutnya saya tak bolehlah buat macam kesalahan yang lepas-lepas kan. Sebab sebagai seorang kawan baik, saya kena tahu dan pandai menjaga aib kawan-kawan saya ni. Saya sekadar ingin bermain sahaja, tapi ialah kita tak tahu perasaan masing-masing. Jadi saya rasalah pada pelajaran pada hari ini, apa yang penting saya perlu perbaikilah cara percakapan saya supaya orang di sekeliling saya ni rasa selesa bila berkawan dengan saya. Okey, bagus Aira ya. Okey, kesedaran ni memang sangat bermakna. Terima kasih lagi sekali Aira. Okey, tak semua orang mampu mengakui kelemahan diri sendiri. Okey, apabila Aira sedar bahawa komunikasi itu mendatangkan satu masalah, jadi Aira sendiri boleh perbaikinya. Okey, jadi itu menunjukkan bahawa Aira sangat bersedia untuk berubah dan juga belajar ya. Okey, terima kasih Aira. Okey, sekarang kita pergi kepada Amira. Okey Amira, hari ni apakah pembelajaran yang baru awak pelajari? Sebelum kita menamatkan sesi ini, okey, kesimpulannya sesi ini berjaya mengenal pasti masalah komunikasi, membina pendekatan penyelesaian dan menilai perubahan antara kamu semua. Betul? Betul. Okey, langkah susulan yang saya nak kamu dapati ialah yang pertama, menggunakan komunikasi yang berempati, iaitu menggunakan komunikasi yang berkesan, yang baik. Yang kedua, sampaikan teguran dengan berhikmah. Dan yang ketiga adalah meluahkan perasaan secara sesuai, ataupun meluahkan perasaan di tempat yang sepatutnya. Okey, sekarang ni saya nak bagi kamu satu skala. Macam mana perasaan kamu pada hari ini? Okey, saya bagi kamu skala 0 sehingga 10. Okey, 0 itu adalah menunjukkan ketenangan, paling tenang lah. Okey, 10 tu adalah yang paling tinggi, iaitu serabut, maksudnya stres dan juga tak boleh kawan. Okey, saya nak tahu skala kamu pada hari ini. Okey, kita mula dengan Aina dulu. Masa saya mula-mula datang tu, saya rasa skala saya 8. Okey. Jadi sekarang ni saya rasa lebih tenang dan saya rasa skala saya 0. Oh, 0. Okey, bagus. Okey Aira. Okey, Aira pula. Pada permulaan saya datang jumpa Puan pada hari kaunseling. Skala saya berada pada tahap 10. Kerana pada masa tu saya rasa sangat tertekan. Sebab saya tak nafilah sikap ego saya daripada saya menghalang diri saya daripada kawan-kawan saya ni. Tapi selepas saya berjumpa Puan dan mengadakan sama-sama sesi kaunseling ni, alhamdulillah skala saya sekarang berada pada tahap 0. Okey, bagus juga. Saya rasa sangat happy. Okey. Okey, kita pergi kepada Amirah pula. Macam mana skala Amirah pada hari ini? Pada asalnya skala saya tu pada tahap 9 lah. Agak tekan ni sebab banyak memendam perasaan kan. Tapi bila dah puaskan dan kongsi dengan Puan dan kawan semua, saya rasa skala saya dah turun jadi 0. Rasa lebih tenang dan punya bersuara tu lagi menenangkan hati saya. Okey, bagus. Okey, bagus Amira. Okey, alhamdulillah. Okey, semuanya dah meluahkan perasaan. Rupanya ada sesuatu benda yang perlu kita tegakkan, perlu kita huraikan dan juga perlu kita susun jadi supaya dia menjadi susunan yang menarik, susunan yang cantik dan juga susunan yang betul kan. Okey, terima kasih juga atas kerjasama semua. Okey,
Jadi sesi ini saya akan tamatkan. Dan baiklah, saya harap selepas pada ini tiadalah berlaku salah faham, bergaduh dan yang seumpama dengannya yang boleh memisahkan hubungan kamu bertiga. Okey, jadi saya nak kamu bertiga bersalam-salaman. Boleh? Okey. Minta maaf Aina. Saya minta maaf ya. Sejadi tak buat lagi. Saya pun Amira, sejanji tak buat lagi Amira. Maafkan saya. Sama saya pun ya. Semua kawan-kawan. Okey, bagus. Okey, terima kasih atas kerjasama semua. Okey, sesi ini saya akan tamatkan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan. Terima kasih Puan. Bagi tujuan fasa penambatan dan susulan ialah untuk menamatkan sesi secara terancang, merumuskan pembelajaran dan pencapaian, mengukuhkan komitmen perubahan positif, merancang tindakan susulan, mengenal pasti keperluan sokongan tambahan serta memastikan kesinambungan perkembangan ahli kelompok. Dengan adanya sesi bimbingan secara berkelompok ini, secara tidak langsung, ia dapat membantu murid-murid dalam mengenal pasti serta menguruskan masalah secara sistematik, membina kemahiran sosial dan kendiri, meningkatkan keyakinan serta mewujudkan sokongan yang positif. Proses yang berfasa adalah untuk memastikan intervensi yang lebih terancang, berkesan dan memberi impak berterus kepada perkembangan murid-murid. Secara keseluruhannya, simulasi bimbingan kelompok yang dijalankan oleh kumpulan kami berdasarkan model Eisenberg dan Delaney 1977 telah memberikan pengalaman pembelajaran yang sangat bermakna dalam memahami masalah komunikasi dan hubungan di antara rakan sebaya. Melalui setiap fasa sesi yang dilaksanakan, ahli kelompok bukan sahaja dapat mengenal pasti punca konflik dan salah faham, malah turut belajar bagaimana mengurus emosi, mengawal pertuturan dan menyampaikan pendapat secara lebih berhemah dan berkesan. Aktiviti perbincangan, lakonan situasi dan latihan komunikasi telah membantu ahli dalam meningkatkan kemahiran mendengar secara aktif, membina empati terhadap perasaan rakan serta menanam sikap saling hormat-menghormati dalam interaksi harian. Suasana kelompok yang selamat dan terbuka membolehkan ahli berkongsi pengalaman tanpa rasa takut untuk dihakimi, sekaligus mengukuhkan keyakinan diri dan kepercayaan di antara satu sama lain. Pendekatan bimbingan kelompok ini juga telah membuktikan bahawa sokongan rakan sebaya memainkan peranan penting dalam membantu individu membuat perubahan positif terhadap sikap dan tingkah laku komunikasi. Ahli bukan sahaja belajar daripada fasilitator ataupun kaunseling, malah turut memperoleh pembelajaran bermakna melalui perkongsian idea, pandangan dan pengalaman rakan-rakan kelompok. Seiring dengan prinsip model Eisenberg dan Delaney, simulasi ini menekankan perkembangan kemahiran interpersonal, pembentukan nilai murni serta pembinaan hubungan sosial yang sihat dan harmoni. Hasil sesi telah menunjukkan peningkatan kesedaran kendiri, keupayaan menyelesaikan konflik secara matang serta kesediaan untuk mempraktikkan komunikasi yang lebih beretika dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, simulasi ini membuktikan bahawa bimbingan kelompok merupakan satu pendekatan yang berkesan dalam menangani masalah komunikasi dan hubungan rakan sebaya.
Diharapkan ilmu dan kemahiran yang diperoleh dapat diamalkan secara berterusan bagi membentuk persekitaran sosial yang positif, saling hormat menghormati dan menyokong perkembangan sahsiah murid secara holistik.